Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Ramalan bin Yunus, pengurusi World Islamic Chamber of Commerce atau lebih dikenali sebagai WICC, sebuah badan yang mempromosikan sistem ekonomi dan kewangan Islam. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan manusia ini berbangsa-bangsa supaya kita saling kenal mengenal antara satu sama lain. Di atas kesedaran ini, kami bersama rakan-rakan yang lain bertujuan untuk mempromosikan antara ciri-ciri penting watak bangsa Melayu ini, terutamanya institusi Raja-Raja Melayu. Kita ingin supaya bukan sahaja masyarakat di Malaysia, malahan juga masyarakat di seluruh dunia untuk mengenali institusi Raja-Raja Melayu, daripada mana institusi ini bermula, sejarahnya, asal-usulnya dan kini sehingga di mana. Atas kesedaran ini juga menjadi tanggungjawab kami agar dunia lebih mengenali siapa bangsa Melayu ini, wataknya, bahasanya dan juga adat budayanya. Kerana kepercayaan kami bahawa kebangkitan Islam di akhir zaman ini akan dipimpin oleh orang-orang Melayu. Jadi adalah menjadi tanggungjawab kami untuk menyedarkan bangsa Melayu tentang ciri-ciri yang ada pada bangsanya. Bangsa Melayu bersama rajanya pernah menjadi hebat pada suatu ketika dahulu. Sebagaimana yang kita semua tahu melalui kerajaan Sriwijaya dan yang paling hampir dengan kita, Kerajaan Melayu Melaka. Melaka daripada sebuah negara kecil telah berjaya menjadi sebuah empayar yang besar dan dikenali di seluruh dunia, dan juga pernah menjadi sebuah pusat perdagangan yang terpenting bagi seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nora Aziz daripada Nora Bridal Creations ataupun MBC Walk of Fame bakal menaja event yang bertajuk The Magical World of Kingdom yang akan dilangsungkan pada 11 hari bulan 2 tahun 2013, di mana pada kali ini kami akan mengumpul makeup artist dan juga model-model untuk memperlihatkan gaya-gaya mereka dan mengumpul portfolio mereka yang menarik. Jadi kami juga mempunyai beberapa orang pihak penaja untuk event ini, dan di antaranya adalah Cicas Collections, Organo Gold Sdn Bhd dan juga Legoland Sdn Bhd. Pada hari ini kami bertuah kerana telah didatangi oleh seorang pengusaha iaitu Puan Nana Ali daripada Cicas Collection, dan kita bertanya kepada beliau pada tahun bilakah beliau menceburkan diri dalam perniagaan ini. Saya tubuhkan Cicas Collection pada tahun 2012, awal tahun Januari. Bermula dengan mengambil tempahan daripada pelanggan-pelanggan untuk majlis formal dan majlis-majlis perkahwinan. Selain daripada tudung, Cicas Collection juga mengeluarkan baju kurung cotton ready made yang berbentuk eksklusif dan limited. Kami dimaklumkan bahawa Cicas Collection juga ada menyediakan tudung-tudung eksklusif dan juga kain cotton untuk dibuat sebagai baju kurung dan juga baju kebaya. Dan kami berbangga kerana Cicas Collection telah menaja kami dengan beberapa helai tudung untuk dijadikan cabutan bertuah. Jadi koleksi-koleksi tudung tersebut, bolehkah Puan Cicas beritahu kepada kami apakah jenis-jenis koleksi tudung yang telah diberikan kepada pihak kami? Okey, kami telah menyediakan beberapa jenis tudung untuk event Puan Nora, seperti tudung segera Lycra, chiffon 3 layer, chiffon slit yang terdiri daripada chiffon plain. The Magical World of Kingdom ini adalah untuk mengumpul para makeup artist dan juga model yang bernaung di bawah Nora Bridal Creations, di mana kami telah mengenakan beberapa tema untuk mereka gayakan. Dan pada hari tersebut kami telah memilih lokasi yang menarik, iaitu di Sungai Tekala Semenyih, dan saya telah dibantu oleh seorang jurufoto yang terkenal iaitu Yus Alam Sekretar, di mana beliau juga telah menyediakan beberapa official photographer di lokasi tersebut. Jadi saya mengharapkan anda semua akan menyertai event ini kerana pelbagai peluang telah disediakan untuk anda semua. Kami juga amat bertuah kerana kami telah dipelawa oleh AE Pictures Sdn Bhd kerana mereka telah memberikan peluang kepada peserta-peserta untuk mengikuti uji bakat bagi Kesultanan Raja-Raja Melayu yang dinaung oleh WICC. Jadi saksikan sketsa berikutnya. Oh, kekanda Dinda ini bakkan bunga yang selalu segar di dalam taman.
Andainya Kekanda jauh di mata, hati Dinda tetap setia. Oh Kekanda, aku rindu padamu, wahai putra hati. Oi Melur, apa yang kau merepek ni? Alah Mawar, potong steam lah. Kasih canlah aku nak angan-angan dengan anak raja. Alah, angan-angan kau tu tak best lah. Cuba kau tengok aku buat. Macamlah kau pandai sangat. Kau dengarlah dulu. Tapi kalau aku nak angan, aku kena diri. Pandailah kau ni. Duhai putra hatiku, pemergian Kekanda melaksanakan tugas pengorbanan Kekanda untuk negara. Cinta Dinda tiada bersempadan. Cekalkan hati, luhurkan perlembagaan. Amboi, amboi, amboi. Sempat kau selitkan cinta dengan kewajipan kan? Itu baru bercinta sejati. Mawar, Ya. andainya kan, kalaulah aku kahwin dengan anak raja, kau macam mana? Lepaslah aku sebab kau dah kebas. Daftarlah dengan mega outing shooting bersama NBC Nora by The Creation. The Magical World of Kingdom untuk menyertai uji bakat filem sejarah kegemilangan Raja-Raja Melayu anjuran WICC World Islamic Chamber of Commerce. Jumpa anda di sana. Bye.